Ilmu di hati, teknologi memperkasa generasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Tajuk menarik. Ilmu di hati, teknologi memperkasa generasi. Ilmu di hati, teknologi memperkasa generasi. Ilmu? Apa maksud ilmu? Dalam Kamus Dewan edisi keempat, ilmu bermaksud pengetahuan dalam sesuatu bidang yang disusun secara sistematik. Apa maksud teknologi pula? Teknologi ialah penggunaan ilmu untuk mencipta alat, sistem atau kaedah bagi memudahkan kehidupan manusia. Teknologi membantu kita belajar dengan lebih cepat dan mudah. Hari ini, generasi kita berada di zaman teknologi. Jadi, ilmu pun mudah sangat nak dapat. Betul tak? Teknologi boleh melahirkan generasi yang bercelik ilmu dan bijak jika mengaplikasikannya dengan betul. Di dalam sebuah kelas tahun 6, ada 2 murid yang berbeza sikap. Murid, hari ini cikgu ada tugasan untuk kamu semua yang bertajuk kepentingan ilmu. Cikgu, Google kan ada. Cikgu, saya buat sendiri dulu, baru semak dengan internet. Boleh? Cikgu ada bagi kerja sekolah. Malas saya nak buat. Main game lah. Tengok, buku di tepi, tak diusik. Sibuk je main game. Baik saya baca buku dulu. Lepas tu saya cari maklumat tambahan di internet. Ini adalah contoh yang terbaik. Baik, siapa nak bentang dulu? Cikgu, saya nak. Bagus, jelas dan susun. Ali, sila bentang. Ni je dari internet, cikgu. Ali, teknologi membantu tetapi tanpa usaha dan ilmu, hasilnya kosong. Siti, macam mana awak boleh buat dengan baik? Saya guna ilmu dulu. Teknologi hanya membantu saya menambah maklumat. Saya ada teknologi tapi tak guna dengan betul. Mulai hari ini, saya nak belajar teknologi. Bagus, kita boleh belajar sama-sama. Sekarang saya faham. Ilmu itu penting. Teknologi membantu. Jom kita lihat contoh-contoh penggunaan teknologi dengan betul. Murid buat video kreatif tentang pelajaran atau nilai murni. Murid yang mahir teknologi membantu kawan guna aplikasi belajar. Telefon boleh cari nota dan video pembelajaran. Bukan layari perkara yang tidak berfaedah, ya. Murid buat pembentangan guna komputer dan internet, tetapi tidak meniru bulat-bulat hasil orang lain. Dengan penggunaan teknologi juga, kita boleh mengulang kaji pembelajaran atau latihan. Contohnya, menjawab kuis, pembincangan dalam talian bersama rakan dan lain-lain. Kesimpulannya, ilmu di hati membentuk generasi yang berakhlak, teknologi menjadikan generasi lebih maju dan berkemahiran. Gabungan ini melahirkan generasi pintar, berakhlak dan bersedia masa depan.